Assalamualaikum, saya Fisarudin dan anda bersama saya untuk Mingguan Amans untuk berita teknologi terpenting dunia dalam tempoh antara 31 Mac hingga 6 April 2025. Kita mulakan dengan berita paling hangat yang bukan sahaja menggegarkan dunia teknologi tetapi dunia perniagaan global di mana Donald Trump mengumumkan tarif tinggi kepada semua negara di seluruh dunia. Kita sentuh kat Malaysia dulu di mana Malaysia kini dikenakan tarif 24% terhadap semua produk yang telah dieksport ke Amerika Syarikat. Ini kerana menurut Presiden Trump, Malaysia tak adil kepada Amerika Syarikat kerana mengenakan tarif 47%. Nampak 27% ni sebagai 24% dikenakan ke atas Malaysia ini adalah tarif yang agak tinggi, tapi kita masih lagi bernasib baik jika kita bandingkan dengan beberapa negara rakan ASEAN kita. Kalau kita boleh lihat di sini, Kemboja dikenakan 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, Thailand 36%, Indonesia 32% dan Brunei juga 24%. Nasib kesemua negara ini termasuk Malaysia adalah tidak sebaik seperti Singapura dan Timor Leste. Masing-masing dikenakan hanya tarif 10% dan Filipina pula hanya dikenakan 70%. Ini mendatangkan impak pada Malaysia kerana pada ketika ini Amerika Syarikat ialah negara rakan dagang ketiga terbesar untuk Malaysia di belakang China dan juga Singapura. Jika kita boleh sentuh dekat sini mengikut data yang dikongsi oleh Jabatan Negeri Amerika Syarikat pada tahun 2023 misalnya, nilai dagangan dua hala antara Amerika Syarikat dan juga Malaysia mencecah 65.55 bilion, bukan nilai yang kecil. Dan menarik kat sini juga, bila saya baca fakta mengenai perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat telah pun melakukan hubungan dagang dengan Malaya sejak daripada kurun ke-19 lagi. Kita teruskan pada berita nombor 2, masih lagi menyentuh dengan tarif Trump. Kali ini China ketatkan ekspor unsur nadir bumi kepada semua negara di seluruh dunia. Bukan Amerika Syarikat saja menghukum global, tapi China juga menghukum semua negara global. Jadi ekspor unsur nadir bumi atau REE kini akan dihalang dengan terdapat kuota yang ditetapkan oleh China. Jadi kalau sebelum ini seperti kami laporkan hanya gallium, germanium dan juga antimoni yang dikenakan sekatan, kali ini ada beberapa REE baru yang dimasukkan dalam kategori ini, iaitu samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium dan juga yttrium. Jadi halangan dikenakan kepada semua negara seluruh dunia kerana jika anda tak tahu, China memegang sekitar 70% pasaran ataupun sumber untuk REE untuk peringkat global. Jadi apa yang dilakukan oleh China ini adalah sebagai memastikan Amerika Syarikat tidak boleh menggunakan negara dunia ketiga atau third party untuk membeli REE yang kini mereka dah halang terus daripada dieksport ke Amerika Syarikat. Jadi REE ini bukan saja penting untuk menghasilkan peralatan elektronik, skrin untuk telefon pintar anda dan juga bateri untuk EV, tapi juga mempunyai fungsi sekunder di mana ia diperlukan untuk menghasilkan peluru berpandu, sistem kendalian untuk senjata nuklear dan juga paling penting sekali komputer yang mungkin digunakan oleh Amerika Syarikat untuk menghasilkan senjata mereka sendiri. Okey, berita ketiga masih lagi menyentuh tentang tarif. Kali ini diumumkan bahawa jualan TikTok telah dibatalkan pada saat akhir disebabkan oleh tarif Trump. Seperti yang kami telah sentuh sebelum ini, sepatutnya TikTok perlu dijual pada 4 April yang lalu dan sekiranya gagal menyebabkan sekali lagi TikTok akan diharamkan di Amerika Syarikat. Tapi disebabkan oleh pengumuman tarif yang melampau dikenakan terhadap China, asas 34 tapi boleh pergi sehingga 54%, China dilaporkan akan menghalang dan melakukan veto terhadap semua penjualan TikTok oleh ByteDance kepada entiti di Amerika Syarikat. Disebabkan oleh pembatalan di saat akhir ini, Presiden Trump telah pun menandatangani arahan eksekutif baru untuk melanjutkan tempoh jualan selama 75 hari lagi. Jadi sepatutnya dah selesai, kini tambah lagi 75 hari. Kita masih tak tahu syarikat manakah yang akan membeli. Cuma apa yang kami degani sejak 3 minggu yang lalu, Oracle ialah syarikat yang berada di hadapan, tapi Amazon dan juga Perplexity ialah dua lagi entiti yang juga berminat untuk membeli platform media sosial digunakan lebih 230 juta pengguna di Amerika Syarikat. Okey, seterusnya kita pergi keluar pada berita tarif, kita pergi pada berita robotik yang tak kurang menariknya. Jadi Kawasaki telah memperlihatkan kuda robotik mereka dipanggil sebagai Corleo. Walaupun dijual sebagai kuda robotik, saya sebagai orang yang agak berusia melihatnya macam Battle Cat yang digunakan oleh watak kartun popular He-Man Master of the Universe. Jadi Kawasaki mengatakan Corleo ini boleh ditunggang oleh seorang manusia
Dan kerana ianya berkaki, ia boleh memanjat gunung, ianya boleh melompat, lebih baik jika dibandingkan dengan motosikal ataupun ATV beroda 4. Koleo dihasilkan sempena Expo 2025 yang akan berlangsung di Osaka tahun ini. Dan pada waktu ini ianya sekadar mock-up dan konsep, tapi Kawasaki percaya mereka mempunyai teknologi untuk menjadikannya realiti menjelang 2050. Minggu lalu juga Microsoft telah menyambut ulang tahun mereka ke-50. Jadi pada 4 April 1975, Microsoft telah ditubuhkan oleh Paul Allen dan juga Bill Gates. Bagi mereka yang tak tahu, Microsoft ini sebenarnya adalah singkatan untuk Microcomputer Software, dan pada peringkat awalnya Microsoft menawarkan perisian untuk coding basic pada komputer Altair 8800. Pada tahun 1986, Windows 1.0 telah dilancarkan dan sejak itu kini terdapat 1.6 bilion komputer aktif seluruh dunia menggunakan sistem operasi Windows. Jadi bagi menyambut ulang tahun ke-50 ini, mereka menawarkan bukan sahaja latar belakang khas untuk semua komputer Windows, ada solitaire versi 50 tahun, ada skrin untuk Xbox, ada tema khas untuk aplikasi Teams, dan jika anda gunakan Edge, terdapat juga latar belakang khas dengan pelbagai tema ulang tahun ke-50. Kesempatan ini juga digunakan oleh Microsoft untuk menunjukkan kemampuan baharu Copilot yang kini bukan sahaja boleh berjenaka, boleh berborak, boleh menghasilkan podcast, tapi juga boleh melakukan carian di internet sama seperti kemampuan dilakukan oleh Gemini dan juga ChatGPT sekarang. Jadi antara video yang dikongsi yang saya agak menarik juga ialah Copilot boleh melakukan temu bual bersama Satya Nadella, Bill Gates dan juga Steve Ballmer, di mana ia menunjukkan bukan saja kemampuan untuk berborak dengan manusia, melakukan temu bual, tapi juga berseluruh dengan 3 tokoh utama Microsoft dalam sejarah 50 tahun mereka. Berita besar dalam gaming juga, Nintendo Switch 2 kini disahkan akan mula dijual pada 5 Julai 2025 pada harga $450. Kini kita dah tahu bahawa skrin lebih besar, kini mempunyai skrin 120Hz Full HD. Dia lengkapi juga dengan chip khas dihasilkan oleh Nvidia dan juga storan kini 32GB. Penambahbaikan lain ditawarkan ialah kali ini kickstand belakang yang lebih besar, dan dalam mod dimasukkan dalam dock, ia menyokong resolusi sehingga 4K dengan dermaga tadi, dilengkapi juga dengan sistem penyejuk memastikan ia boleh beroperasi pada suhu yang stabil sepanjang masa. Dan Nvidia mengesahkan chip custom dihasilkan oleh mereka untuk Nintendo. Bukan saja ada RT cores untuk menyokong ray tracing, tapi juga dengan Tensor Core menyokong sistem DLSS yang selama ini disokong pada PC sahaja. Dan juga ada Tensor Core membolehkan ia menyokong DLSS yang selama ini kita lihat hanya pada sebuah PC. Kita sentuh sikit tentang tarif Trump pasal pada asalnya $450 dekat Amerika Syarikat dengan pertumpahan akan dimulakan pada 8 Mei hadapan. Tetapi hanya 3 hari yang lalu pihak Nintendo terpaksa membatalkan tempoh pertumpahan ini pasal mereka sekini tak tahu berapakah harga yang sepatutnya dijual ke Amerika Syarikat pasal apabila kita import barangan pada China, iaitu Switch dihasilkan di China, akan dikenakan sekurang-kurangnya 34% tarif. Jadi, pertumpahan dibatalkan, dan paling penting saya rasa untuk gamer dekat Malaysia, Nintendo dah sahkan Switch 2 akan dijual sekitar Julai hingga September 2025 akan datang. Baiklah, itu dia berita penting teknologi antara 31 Mac hingga 6 April 2025. Saya Fiz Harudin, jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.